Assalamualaikum. Hai Puan. Puan boleh ceritakan tak pengalaman Puan mendapatkan rawatan saraf ni, apa yang Puan rasa? Kalau sebelum ni kan tangan ni tak boleh gerak sebelah kanan ni dan kaki sebelah kiri. Tapi setelah mendapat rawatan senanglah. Kalau sebelum ni nak buka baju sendiri pun tak boleh. Tak boleh, tolong dengan suami. Kaki pun tak boleh nak. Waktu sembahyang terutamanya waktu salat nak bangun memang tak dapat. Masa sembahyang duduk. Sembahyang duduk. Sekarang ni dah boleh berdiri. Boleh berdiri dan juga kaki ni boleh dah guna bersila kah, duduk, dan tangan ni juga memang rasa alhamdulillah dapat bergerak. Alhamdulillah. Makan kalau sebelum ni nak masukkan makanan dalam mulut pun kena terpaksa guna tangan kiri. Itu yang saya dapat rawatan kat sini, alhamdulillah. Dan kalau apa-apa nanti saya akan memang nak juga untuk sambung rawatan. Terima kasihlah kerana memperkenalkan rawatan untuk saya, dan saya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik berbanding dengan sebelumnya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Boleh lagi angkat. Kalau diangkat dengan dia, kalau macam ni, tolak tu boleh. Tapi kalau nak ambil kertas tu, dia tak sampai. So ada benda lapik baru boleh itu. Nak kena sokong. Tangan, bahu ni. Rasanya ada kurangnya. Cuba angkat sikit. Hubungi kami sekarang, dapatkan harga promosi termurah di online, klik link biru.